Halo, apa yang kau boleh expect? Kata dia. Bila dua orang polis ditahan positif dadah di pusat karaoke, kan? Dua anggota polis tu lelaki dan wanita ditahan kerana positif Aramin 5 dan ketamin. Dua-dua benda ni adalah ecstasy, kata dia. Ecstasy ni adalah macam pil, kan, yang boleh mengakibatkan apa ni seseorang itu jadi kurang waras sedikit, jadi enjoy kata. Jadi biasa benda-benda ni digunakan di pusat hiburan kata. Masalah dia, how do we expect kata dia kalau anggota polis atau pihak keselamatan dan juga pihak berkuasa kata dia yang penguasa sendiri dan terlibat dengan kejadian dadah ini cerita dia. Positif dadah ni cerita dia. How do you expect? Kita nak expect dia orang dapat kontrol, dapat selesaikan masalah-masalah dalam apa ni pengedaran dadah dan sebagainya. Tak juga cerita dia. Sebab dia orang sendiri pun dah terlibat dengan dadah. Macam mana integriti dia orang dah drop cerita dia. Drop betul cerita dia. Aku tak faham lah cerita dia. Aku rasa lah cerita dia. Oh, sorry to say lah kan. Mungkin aku salah, mungkin aku betul cerita dia. Allah Ta'ala tak tahu cerita dia. Tapi aku rasa kalau kita siasat the whole balai polis lah, mana-mana balai polis lah, kita mungkin dapati 1/3 daripadanya mungkin kantoi dengan hujan dadah. Katalah setiap hari semua orang sebelum bertugas, dia kena pergi hujan dadah. Hujan air kencing. Memang kantoi, aku cakap. Aku tak tahu lah apa mindset dia orang. Kita dengan sebab dia orang ni penguat kuasa, dia orang ni pegawai keselamatan. Jadi dia orang ni yang ditugaskan untuk menjaga permasalahan dadah dan sebagainya, jenayah dan sebagainya di Malaysia. Tapi dia orang sendiri terlibat dengan jenayah. Itu dia. Kan? Ada juga yang dadah, ada yang jenis curi, ada juga ompak, gitu dia. Ada jenis kaki pau, gitu dia. Rasuah tu dah tentu lah. Malu Allah, gitu dia. Aku tak faham, gitu dia. Lepas itu cerita dia kan, aku tak pastilah apa ni, benda ni sebenarnya dah kronik lah cerita dia. Aku setuju kalau semua pusat hiburan di Malaysia ni dibuat satu pemantauan. Bukan berkala tu lah. Dia memang everyday kena serbu. Serbu. Tapi tak masalahnya kalau kau nak serbu tu pun kau ambil lah geng-geng polis juga buat serbuan. Dan polis tu juga sama ada memberi maklumat dan juga melaporkan kepada pihak yang geng-geng dia juga. Atau dia sendiri pun terlibat dengan dadah. Aduh, masalah ni aku tak tahulah macam mana nak cakap lah. Masalah kita kronik cerita dia. Ni bukan saja dekat Malaysia, dekat luar negara pun sama juga cerita dia. Aku ceritakan masalah dadah ni adalah dia sebenarnya masalah dadah ni lagi teruk daripada masalah alkohol, arak cerita dia dan juga lain-lain lah cerita dia. Sebab daripada masalah dadah ni boleh menjadikan macam-macam lain cerita dia. Kan? Boleh mengakibatkan seseorang itu jadi macam yalah pengaruh dadah kan cerita dia, otak dah tak waras cerita dia kan, boleh jadi membunuh cerita dia, boleh merogol cerita dia, boleh melakukan segala macam jenis kesalahan jenayah, berompak, mencuri segala-galanya. Tak tahulah. Yang best tu aku tak tahu apa jawatan apa ni polis ni cerita dia, apa level pangkat dia cerita dia. Polis wanita lelaki. Mungkin dia orang girlfriend boyfriend ke cerita dia, wallahu alam jugalah cerita dia. Aku no speechless cerita dia. Bila aku tahu cerita polis terlibat ditahan dadah cerita dia. Aku memang speechless dari dulu lagi cerita dia. Susah aku nak cakap macam mana. Aku tak tahulah cerita dia. Aku tak tahu apa pandangan korang lah cerita dia. Dah bukan sangat polis lah cerita dia. Yang lain-lain pun ada terlibat dengan dadah juga lah. Entahlah apa nak jadi dengan Malaysia. Assalamualaikum.